Ramai orang selalu pening nak pilih dining table 6-seater, 8-seater atau 10-seater. So hari ni akak share macam mana cara nak pilih dining set. Tips yang pertama, you all kena ukur ruang dulu baru pilih meja. So rules dia paling penting, pastikan ada sekurang-kurangnya 90 cm iaitu 3 kaki ruang kosong di sekeliling meja. Kalau ruang sempit tapi nak 8-seater juga, nanti orang nak lalu pun susah, dia akan sempit. So kalau tak sesuai, you akan ambil 6-seater je. Tips yang kedua, kena tengok lifestyle dan penggunaan harian. Kalau family kecil dan jarang ada tetamu, untuk entertaining guest, 6-seater dah cukup dah. Tapi kalau selalu ada tetamu, nak consider 8-seater, boleh. You all beli extendable table, jimat ruang but still flexible. Tips yang ketiga, pilih bentuk ikut layout ruang. Ruang sempit, pilih meja rectangular. Ruang yang luas, meja oval atau round boleh jadi centerpiece yang sangat cantik. Kalau nak dining area nampak kemas dan seimbang, ikut ruang rumah, tim Rich Reka boleh bantu. Kontak tim Rich Reka sekarang.